Kopi kelapa menggunakan kapur. Ada KL Lumpur kita ini. Tapi sebelum tu nak tanya kenapa sebelum orang kata kita kopi kelapa tu kita buat luah dulu. Weh, payah juga weh. Mungkin ada dalam ni orang yang ada pengalaman tentang yang kata kopi kelapa ni. Boleh kongsi-kongsi deh. Oh, perlu kek aku dengar juga. Semua. Kalau jawab betul, Amawin apa alik kayak boleh. Oh, kita sambung. Kita kalau tak kata tak boleh nak. Maksudnya tak boleh nak cokek banyak, kita ambil sikit-sikit deh, saya buat deh. Kalau ambil banyak dia jadi tak erok sebab dia perlu ke kudrat yang kata agak ketara juga lah saya buat deh. Mana kata perlu ke pakar maksudnya nak kepada orang biasa juga deh. Oh, gua nyamuk lah Allah nyamuk. Oh, akhirnya siap juga deh nyak kelapa kita. Ada alhamdulillah deh. Tak ada kulit. Tinggal tepung saja deh.